Para penonton yang dimuliakan Allah sekalian, di tangan saya merupakan sebuah majalah Islami yang bertajuk Solusi. Solusi ini diambil perkataan solution, dalam bahasa Arab dipanggil sebagai Al-Hallul Islami. Tujuan majalah ini ditulis dihasilkan selepas satu penyelidikan diadakan selama 2 tahun dalam pasaran, mendapati bahawa umat Islam perlu pada satu majalah yang menyentuh 4 perkara asas yang penting. Yang pertama berkaitan dengan kedudukan hukum. Apakah ia merupakan satu perkara yang wajib, perkara yang sunnah, perkara yang haram, perkara yang makruh, perkara yang harus. Umat Islam hendaklah mengerti di bawah kesuluhan cahaya ilahi ini, ketetapan hukum berpandukan kepada 5 perkara, menyuluh kehidupan kita berasaskan kepada hukum-hukum Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat isu yang dikemukakan dalam solusi ini selepas membuat satu penyelidikan, research selama lebih dari 2 tahun, mendapati bahawa kadang-kadang satu majalah itu lebih fokus pada isu-isu yang sensasi, kontroversi. Mereka lupa kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai teras dalam kehidupan. Justru majalah ini menekankan aspek-aspek yang perlu diambil berat oleh umat Islam. Sebagai contohnya, ini isu yang keempat, jagalah hati. Isu yang ketiga, impact dosa. Dosa memberi kesan kepada kehidupan kita, kedudukan sebagai hamba. Yang kedua bertajuk jangan takut, la takhaf wa la tahzan. Dan yang pertama, kerana rezeki manusia masuk ke dalam neraka. Kadang-kadang kita kurang ambil berat masalah rezeki, padahal ia merupakan sebab musabab doa kita ditolak. Jadi kekuatan yang pertama bagi majalah-majalah dalam edisi solusi ini, tajuk-tajuk yang dikemukakan di sini, perkara pertama, dia mengajak kita untuk berfikir dalam satu ketetapan hukum Islam mesti ada penyelesaian hukum. Perkara-perkara tersebut disuluh 5 perkara. Yang kedua, kalau kita lihat kekuatan yang daripada majalah ini, iaitu dia mengutamakan petua dan tips. Petua dan tips ini penting sangat. Kadang-kadang kita tidak ada masa yang panjang untuk membaca artikel yang berjela-jela panjangnya. Jadi tips dan petua dikemukakan secara berfakta, mengikut kronologi, membantu kita untuk digest dan mengamalkan. Yang ketiga, kekuatan daripada majalah ini, iaitu dia mengambil berat Q&A, tanya jawab. Kita tidak mahu menerobos isu-isu yang bersifat filosofikal, falsafah panjang lebar, tidak berpijak pada bumi yang nyata. Dan yang keempat, kalau betul dimuliakan Allah sekalian, kekuatan daripada solusi, iaitu ia menghubungkan pengguna di kalangan pembaca dengan penulis-penulis yang mempunyai keahlian dalam bidang masing-masing. Walaupun ada kekurangan, yang sempurna itu hanya Al-Quran Karim, tetapi tim solusi berikrar dan berjanji kepada para pembaca semua bahawa ia akan menghidangkan isu-isu terkini yang bersumberkan kepada Quran dan Sunnah untuk menjadi pegangan dalam hidup kita. Justru para penonton dimuliakan Allah sekalian, ambillah kesempatan untuk meneroka membaca majalah solusi, majalah yang penting ini. Jadikan ia sumber rujukan seisi keluarga. Kalau tidak mampu untuk membeli iklan dalamnya, kita cuba untuk subscribe, untuk melanggan. Kalau tak mampu untuk langgan, kita beli sesuatu isu. Kalau tidak mampu juga, kita syorkan kepada lain sama ada untuk subscribe, untuk melanggan ataupun untuk membaca. Kerana dengan ada majalah sebagai satu social obligation seperti ini, sebagai satu ijtima'i, sumbangan kemasyarakatan yang penting, kita bimbang umat Islam akan tersasar dari hal tuju yang sebenarnya. Jadi penonton dimuliakan Allah sekalian, dalam majalah ini menghidangkan untuk sekalian kita bukti-bukti, fakta-fakta dari Quran dan hadis untuk amalan, ilmu untuk amal. Teras dia iaitu fardu ain, dan juga dibawakan bersama-sama, dikombinasikan dengan isu-isu motivasi. Mudah-mudahan membawa kita sekeluarga kepada mardhatillah, kepada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.